tahu, kita pula tahu cikgu tu tak suka kita for no reason at all. Sebab aku budak daripada KL je. Sebab tu diorang treat aku macam, faham tak? Cuma cikgu lelaki joking aku. Cikgu mana tu tak suka you? Adalah cikgu dia, aku malas lah. Sebab benda dah lama kan. Tapi memang not a good experience langsung. Experience yang aku rasa kalau putar balik masa pun aku tak nak hadap dah benda tu. Sebab memang mental breakdown. Faham tak? Cikgu favourite aku masa yang tengok sambung lah. Hai kak, saya hai. Cikgu tu lelaki ke perempuan? Cikgu perempuan. Mostly cikgu perempuan tak suka aku. Tapi cikgu yang paling garang, cikgu disiplin, dia okey dengan aku. Dia memang baik gila dengan aku. Aku ingat dia sampai sekarang. Sebab dia memang garang gila nak mampus. Boleh sebut ke? Dia garang gila. Tapi dia memang sangat-sangat baik dengan aku. Aku pendiam. Dululah waktu sekolah tu. Time SPM tak ada support system ke? Tak ada. Tak ada. STPM. Waktu STPM ada. Sayang gila story sekolah kau ya. Aku kalau dengan cikgu, aku ni sikit. Aku tak berapa rapat. Kau dah balik college ke belum? Kenapa Patrick tinggal dalam batu? Sebab dia introvert kot. Tapi aku tak rasa dia introvert. Tak tahulah. Tapi siapa-siapa sistem awak ke STPM? Kena cakap ke? Benda dah lama. Kau buat kerja apa? Tak buat kerja. Ini ni nota aku nak baca time dalam frame. Sebab dia bukan lesbian. Maksudnya apa? Tak faham. Tak sedih pun. Bagi aku macam apa yang kita lalui tu semuanya okey je untuk experience kita. So it's okay. Kau siapa Sumpah man ni saya tak kenal. Sama lah, kita STPM tapi saya ambil course sejarah. Saya pun sama. Saya suka sejarah. Saya paling suka cikgu sejarah saya. Kira main dua lah ni. What the? Tak kenal. No, lambat tangkap dah terlepas. Tak faham. Tak faham lah. Kau siapa? Aku tak ada ex nama Man. Jangan nak bukan Man ni. Aku tak kenal kau. Pointer STPM saya rahsia lah. Tadi kakak hiking ke? Kat Roblox. Saya main dengan Yato. Termasuk pula. Tak kisah, ingat Z. Z tu nama bapa aku. Bermula daripada huruf Z Share jawapan lo please. Weh, 555 ni siapa weh? Kita sekelas individual test Aku pun tak buat lagi. Hai, salam dari Jogja. Hai, tutor dapat you. Oh, tutor dah dapat you. Tak tahulah macam mana. Tapi mohonlah. Sem 1 dengan Sem 2. Sem 1 dengan Sem 3. Kau Azura amboi. Abaikan belajar rajin-rajin je. Saya nak keluar dulu. Bye. Waalaikumsalam. Tak tahulah. Kejap. Ni siapa? Dadah. Dengar bunyi ketuk-ketuk tu. Tu sebab rumah aku tengah renovate. So orang tengah bertukang kat luar. Oh, patutlah single. Kurang ajar lah. Yakin aku single. Tapi okey lah. Boleh survive ke diri. Ni
Negeri even sekolah jadi itu ini. Sebab STPM dah okey. Faham tak? So kat degree aku okey juga. Sebab waktu STPM aku belajar bawa diri. Sebab aku tak ada kawan rapat. Aku memang sorang-sorang je. Aku berkawan dengan semua orang, lepak dengan semua orang, tapi kawan yang betul-betul rapat tu tak ada. Kalau kawan rapat aku, bagi aku dia kawan rapat aku, tapi dia ada kawan rapat dia. Faham tak? Macam tu lah. Isu sekarang ni topik apa borak? Weh, 5 kau ni siapa weh? Kau satu kelas dengan aku ke? Mana beg kuning kipas ni? Jisoo Live, kau pergilah cari. Just kita ni macam pelengkap lah ceritanya. Maksudnya tak faham lah lama. Cuba cakap betul-betul, aku tak faham. Aku sama kelas dengan kau, ya ke? Apa nama kau weh? Kau mesti selalu nampak aku bad mood kan? Weh, tapi aku sumpah lah, aku tak sombong kalau orang tegur. Aku okey je. Cuma kalau orang tegur pun aku cakap, oh ya ke? Macam tu. Lepas tu senyum pas sebelah. Sebab aku tak pandai sangat nak conversation tu, aku tak pandai sangat lah. Sebab kawan aku cakap berjalan senyum. Ya ke? Kau siapa? Aku curious gila. Macam mana kau tahu aku ada test law? Weh, kalau kau satu kelas bagilah tahu weh. Itulah kipas yang kau bad mood gara-gara tu tiba jatuh harga RM3. Bukan. Okay, aku ada 2 kipas gojodok. Lepas tu dua-dua kipas tu, okay, satu kipas tu dia macam ni juga gojodok, tapi dia cepat habis bateri. So aku tak guna, so aku belilah yang lain. Aku sumpah tak kenal kau lah. Okay, lepas tu yang kedua kipas gojodok juga yang perempuan selalu pakai tu, warna kelabu. Okay, time tu hiking. Lepas tu aku letaklah kipas tu kat bawah. Kipas tu dia berpusing tau. So time tu aku tengah makan kuaci. Lepas tu kuaci aku terjatuh dekat dalam kipas tu. Lepas tu kipas tu tak boleh bergerak. Lepas tu sampai sekarang bila aku charge ke apa ke, dia memang tak boleh gerak langsung. Dah rosak. Sebab kuaci je weh. Sebab tercekik pula, tersekat kuaci. Lepas tu aku dah keluarkan dah kuaci tu. Lepas tu tak boleh nak hidup langsung. Aku jadi macam, ya Allah, stres. So aku pun berpindah ke Jisoo Live. Sebab diorang kata yang ni okey. So aku belilah. Tengok review pun okey. Buat masa ni kan aku pakai kan, memang tahan lama gila lah dia punya ni. Dia punya bateri. What's this? Kenapa korang share-share weh? Takutlah aku ada buat apa-apa ke? Aku tak ada cakap benda-benda yang trigger kan. Tak kan? Kalau aku salah cakap bagi tahu, okey? Sebab sometimes aku cerita je. Okay, bye. Tapi aku tak kenal kau. Alan takut. Ya, aku takut. Sebab sometimes bila kita dah terlampau yaping tu, kita tak tahu apa yang kita cakap. Dia macam terlepas lah. Tapi aku tak bermaksud pun, faham tak? So kalau korang rasa trigger ke apa ke, sorry lah. Sebab aku sumpah tak bermaksud. Korang jangan share-share sebab aku cakap benda bukan tau. Sebab aku rasa aku tak cakap benda bukan pun. Aku rasa aku cerita je. Aku cerita pasal kehidupan aku. Ramai pendengar setia. Yui. Aku cerita pasal journey study aku. Tapi sekarang Alhamdulillah okey dah. Life aku getting better. Semua orang okey. Kawan-kawan aku pun okey. Di sini sekejap. Aku rasa ya ke journey STPM aku best.
kalau sekolah menengah ke, sekolah rendah ke tak. Pin permisi bu. Ya.